Hai Dek Sir di sini. Saya tidak ada nampak sebarang kepanasan berlaku di kalangan UMNO. Kebanyakan akar umbi menyatakan eloklah keluar kalau tidak ada ketaksetiaan di dalam parti. Dan kita jangan ganggu dia kerana beliau sedang melakukan ibadah haji. Diharap dapat hidayah yang baru. Mudah-mudahan ketenangan itu akan menyelubungi minda beliau. Okey, kalau kita tengok statement daripada Presiden UMNO, dia mengatakan akar umbi tak ada marah orang mana pun, tidak ada suhu kepanasan mengenai isu apa? Isu Zafrul lah, di mana Zafrul ni dia buat keputusan keluar UMNO, lepas tu dia nak masuk PKR. Sekarang ni dia pergi haji lah. Jadi macam biasa Presiden UMNO dia akan bercakap begitulah, tak ada masalah boleh keluar. Dan akar umbi pun merasakan tak perlu pun orang begini dan tidak ada suhu kepanasan. Memanglah tak ada suhu kepanasan. Lepas pergi London dah. Lepas pergi London akar umbi. Itulah yang akar umbi duduk kat kampung lah tuan-tuan. Yang pergi London semua ketua-ketua bahagian mereka kan. Okey, mengenai isu Tengku Zafrul ni, saya melihat apa yang diperkatakan oleh Presiden UMNO tak selari tuan-tuan, tak selari dengan yang dia kata akar umbi tak kisah tu. Okey, sebagai contoh, ni di Kedah lah, di Kedah. Sebelum ni Tok Pun dia hentam Zafrul, dia kata pengkhianat tegar kepada Tengku Zafrul lah. Ni mai pula, siapa dia pula? Ni partner dia lah, Tok Pun ni, partner dia, nama dia Tuan Syed, Pak Tuan. Sahabat saya jugalah, kami kan Syed. Kami pun Syed tuan-tuan. Jadi Pak Tuan ni dia sejak akhir ni saya tengok power tuan-tuan, power dia dah start balik lah aktif dalam bermedia sosial. Sebab apa? Dia pengarah komunikasi, penerangan lah, Kedah lah, terbaik lah. Itu saya kena salute. Sebab apa? Bab-bab ni memang PKR memang ketinggalan lah. Saya pun tak kenal siapa dia pengarah komunikasi PKR Kedah. Ketua penerangan lagilah aku tak kenal. Ada ke tak ada kita pun tak tahu. Jadi Pak Tuan ni dia mengatakan Tengku Zafrul ini adalah pengkhianat yang paling teruk lah. Paling teruk lah, hina lah dia kata. Memang kalau kita baca tu ayat dia, Tengku Zafrul ni kira hina lah di kaki akar umbi ni. Tapi Presiden kata tak ada masalah, akar umbi tak ada masalah lah, pergi London. Ulang lagi, cai betul no. Pergi London tuan-tuan, tidak ada suhu kepanasan, tidak ada, sebab London sejuk. London sejuk lah anak. Ketua-ketua cabang ketua cabang dekat Penang lah. Terbaik itulah. Saya haraplah lepas ni kalau Presiden PKR tak bawa kan, timbalan Presiden PKR boleh bawa kot no, ketua-ketua cabang ni. Kesian juga saya tengok. Duk main danuk anyai. Takkan level ketua cabang macam tu kan. Okey. Berbalik kepada Pak Tuan ni, dia ada komen lah. Saya suka dia sebab mereka duk buat podcast dengan Tok Pun ni, begitu cakna dan cerakina. Saya melihat UMNO sekarang ni dia lebih-lebih lagi UMNO Kedah lah. UMNO Kedah ni tuan-tuan memang level sekarang ni memang memperkuatkan penerangan mereka lah. Saya pasti mereka akan dapat merampas lah beberapa kerusi lah kan. Nak merampas Kedah tu saya ingat agak sukar. Tapi tidak mustahil kan, di atas kerja keras, kerana Allah sendiri mengatakan kalau kita berusaha mesti kita akan mendapat pembalasannya. Terbaik. Jadi Pak Tuan ni selain dia kata pengkhianat, dia kata pengkhianat tegar, kira teruk sangatlah. Dia kata dekat Zafrul ni, dia kata Zafrul ini adalah seorang opportunis. Saya setuju. Saya dari awal lagi mengatakan Zafrul ini dia adalah seorang opportunis, because dia adalah seorang CEO. Dia CEO apa dia? Dia CEO dalam bidang perbankan, CIMB, lepas tu dia pergi Maybank kan. CEO takkan nak turun jawatan. Dia akan dapat, dan dia tidak ada orang kata apa
isu loyalty tak ada. CEO ni tak ada loyalty tuan-tuan. Yang korporat lah kan. Kalau kerajaan memang loyalty lah, nak pergi mana lagi kan. Pencen dekat tu je lah. Kena berhati-hati tuan-tuan bawa kereta di Thailand ni. Mata kena alert, tapi tak boleh bawa laju. Di Thailand ni tuan-tuan, jangan bawa kereta laju. Okey. Berbalik kepada Pak Tuan tadi, dia kata Tengku Zafrul ni opportunis. Ya, Tengku Zafrul ni dia orang CEO, orang korporat. Lepas tu apa dia masuk politik. Dia kata dia masuk UMNO 1997. Lama tuan-tuan. Lama. Siapa buat masuk, saya ingat pak dia kot tolong tolong sign, dia pun tak tahu. Tiba-tiba jadi ahli UMNO kan. Lepas tu dia zaman Mahyudin diangkat menjadi menteri. Zaman Ismail Sabri pun menteri keuangan tak salah saya. Tiba-tiba mai di zaman Madani, menteri juga, MITI. Lepas tu senator nak habis tuan-tuan. Jadi dia rasa tak boleh aku nak balik Kota Raja, aku tak ada apa kan. Aku orang korporat, aku nak ada jawatan. Jadi dia ambil keputusan dia nak masuk PKR kan. Dan lebih-lebih lagi PMX pun sayang dia buat kerja. Okeylah, dari segi kerja bagi saya dia begitu cakna dan cerakina kan. Dia bawa pelaburan yang banyak lah kan. Kalau bagi orang lain saya ingat belum pasti lagi lah Pak Tuan. Jangan marah dia sangat kan. Kalau bagi saya, kalau buh Pak Tuan pun saya ingat tak jadi. Takat bawa yang pihak 12 orang tu lah, pi mana, pi jalan-jalan di London boleh lah. Takat nak buat kerja saya ingat sorry lah. Takat pi London, pi sign MOU saya ingat okey. Tapi kalau dari segi dari segi nak bawa pelaburan besar tu, saya ingat tak ke mana kot. Itu yang saya kata. Jadi mengenai opportunis ni bagi saya itulah orang kata apa, sosok tubuh kepada Zafrul lah. Dan sekarang ni diperkatakan hangat lah dia akan dibawa masuk ke Negeri Selangor sebagai menteri besar lah, sebagai menteri besar. Kita tengok Amiruddin pun sekarang ni dah tak tenang tuan-tuan. Amiruddin tak tenang. Amiruddin tak tenang. Itulah karma. Karma. Ini yang saya kata. Tapi apa boleh buat? Banyak jalan dah siap lah. Itu lama saya tak masuk Thailand lah. Dulu saya main Thailand, saya riding tuan-tuan. Sekarang ni saya pakai kereta lah. Tenang sikit kan. Lepas tu sejuk kan. Dah berumur ni kan. Tak apalah, next time. Okey, berbalik kepada isu Tengku Zafrul, Pak Tuan, isu kepanasan akar umbi. Sebenarnya yang di bawah ni Presiden UMNO, yang di bawah ni sebenarnya mereka tak puas hati. Mereka tidak puas hati, tapi mereka nak kata apa? Mereka akar umbi. Akar saja. Memang mereka tak puas hati dekat Zafrul ni. Kalau kita setia, kita akan duduk dalam saf kita. Itu apa yang ditunjukkan oleh Zafrul ni bagi saya kesetiaan lah, kesetiaan. Jangan lupa kita duduk mengejar pangkat. Ini yang nak ditunjukkan oleh saudara Rafizi Ramli lah. Orang yang begitu integriti lah. Kita masuk politik ni bukan untuk mengejar jawatan sampai kiamat. Kena ingat tu tuan-tuan. We are not joining politik untuk dapatkan segala kekayaan. Kita nak rangkul semua, tak boleh lah. Jadi apapun Pak Tuan, pengarah komunikasi BN Kedah ke UMNO Kedah ke, teruskan kerja anda. Keep the good work lah, kerana anda lebih advance lagi lah daripada ketua penerangan PKR. Penerangan PKR Kedah ni saya ingat should do something lah. Jangan kita shock sendiri. Saya tak pernah melihat lagi ketua-ketua penerangan cabang ni berkonten, bercakap di depan kamera. Tak kenal pun tuan-tuan. Itu saya kata orang lebih kenal influencer daripada kenal ketua cabang. Cai.